Hukum tandingan macing menggunakan duit yuran sebagai hadiah. Tak boleh. Hukumnya haram. Kalau nak buat, tak boleh jadi haram. Yuran bukan untuk jadikan hadiah rebutan. Sebab dia rebut hadiah rebutan jadi judi. Kita nak masuk tandingan ngaik, kena bayar 100 riyal satu jorang. Kalau 1000 orang masuk, 100,000 dapat duit. Ambil 40,000, buat jadi hadiah untuk direbut. Tepat hadiah ketiga RM5,000, hadiah kedua RM2,500, hadiah tempat pertama Johan RM1,000. Habislah RM20,000. Faham? Jadi kita masuk 100 riyal, tiba-tiba dapat Johan, boleh RM1,000. 999 duit apa? Kalau kita masuk 100 riyal, boleh 1,000. 900 duit apa? Duit peserta yang kalah. Betul tak? Itulah judi namanya. Tak boleh jadi judi. Yuran bukan untuk hadiah rebutan. Yuran nak bayar sewa patah, sewa bandaraya, upah orang bekerja, untuk beli topi we pakai tak mau we panah, atau buat t-shirt gambar ngai pakai belaka baju. Itu boleh. Faham? Maknanya hadiah daripada pihak yang ketiga, baru tidak judi.